seperti yang sedia maklum, program hari ini ialah merupakan majlis graduasi segi kemahiran Malaysia dan program murajaah hafasan Al-Quran Ma'id tahun 2025. Secara ringkasnya, saya rasa seperti mana dalam ucapan saya tadi telah memperjelaskan tentang segi kemahiran Malaysia, di mana ia merupakan salah satu program terbaru yang diperkenalkan oleh MAIC untuk melekatkan lagi kemahiran dari segi imam-imam di masjid tentang pengurusan, dan bahkan bila ada dari segi kemahiran dan pendedahan pengurusan yang terbaik, bukan hanya sekadar untuk menguruskan masjid, ia juga merupakan satu ilmu yang mereka boleh mempergunakan sekiranya mereka ingin berpindah ke kerjaya yang lain dalam kerjaya mereka di masa hadapan. Jadi ialah tujuan utama program ini juga ialah seperti mana yang saya telah nyatakan itu, dan yang mana MAIC akan terus komited melaksanakan program seumpama ini secara berterusan dan berkukuh pembangunan ummah secara menyeluruh dan impak tinggi selaras dengan peranan MAIC sebagai institusi peneraju pembangunan Islam di negeri Kelantan. CJSKM tu dilaksanakan dengan siapa? Maksudnya siapa yang ajar? Jabatan tenaga dan kemahiran. Di Kuala Lumpur dia memang Tempoh CJ pembelajaran dia dalam 4 bulan untuk 4 bulan. Dia ada banyak tahap. Jadi setakat ni kita di tahap kedua. Di tahap kedua, dan insyaAllah kita terus ke tahap ketiga lah. InsyaAllah memang itu objektif utama kita untuk memperluaskan lagi dan memberi pendedahan kepada imam-imam ni tentang cara menguruskan masjid ni dengan lebih profesional lagi. Itu tujuan utamanya. SKM ni graduasi lah. Program ni dimulakan 2 tahun lepas dah. 2 tahun lepas dah. Jadi ini graduasi first batch lah. Kelantan je lagi majlis satu majlis Indonesia buat kita. Yang ni pun kita juga merupakan perintis lah dari segi itu yang bekerjasama dengan jabatan apa? JPK. Kita bekerjasama dengan JPK supaya mereka imam-imam ni dapat menerima sijil kemahiran Malaysia. Itu yang saya katakan dari segi kita dari segi model pembangunan ihsan ya. Kita menitik beratkan di MAIC ini, di mana kita ingin memperlekatkan imam-imam ni. Ia bukan hanya sekadar dia ni boleh menggunakan ilmu ni untuk menguruskan di masjid. Kalaulah dia rasa dia nak pindah kerjayanya di bidang lain, melalui sijil ni pun diiktirafkan.